Weh, korang raya nanti kau pakai baju warna apa? Hitam lah, baru baca tu. Weh, Kim, kau pula pakai baju warna apa? Oh, aku pakai baju raya tu lepas dia yang warna krim tu. Lagipun kan mak bapak aku kurang mampu. Lah, iya ke? Assalamualaikum dan selamat. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semua boleh balik. Nak, tahun ni boleh tak beli baju baru? Tak boleh lah nak. Duit rasanya tak cukup. Lagipun kakak kamu nak masuk college. Oh, betul. Ya, what's up kan? Weh, aku rasa kesian dekat Hakim tu. Aku pun lagi pun keluar kerja kan susah. Aduh, macam mana? Kan bulan Ramadan ni kan orang kan suka banyak menderma. So kita buat tamu semangat untuk dia. Bagus juga idea tu. Jom kita tanya cikgu. Kalau cikgu ada tabung, kita boleh pinjam sekejap. Jom. Jom. Nah. Apa dia cikgu? Ni tabung yang kamu berdua minta lah. Jadi kamulah tolong kutipkan sumbangan untuk Hakim. Kenapa diorang lari-lari time puasa ni? Hakim, kau pergi bertugas cepat. Engkau ni gaji buta je kerja. Weh, aku rasa letih lah. Dia dapat duit semangat ni. Nak buat apa dengan duit ni? Sekejap. Ada air tak? Tak ada lah. Dah puasa je alamak. Lupa pula. Wan, Hadif, kamu buat apa dekat situ? Kau beli kat mana? Tak balik lagi ke? Weh, nasib baik cikgu hantar kita kat rumah Hakim ni. Dia juga tu. Tom, Hakim. Oh, Hakim. Hakim. Tu Hakim ni. Apa korang buat kat sini? Surprise! Apa ni? Kita orang berdua buat tamu semangat untuk keluarga kau. Betul ke ni? Betul. Raya tak sama kalau kau tak gembira. Masih doh. Sama. Weh, jom kita celebrate buka kat rumah aku jom. Jom. Boleh. Jom. Kejap. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri